Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulharif bin Muhammad dari EduVite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Program persaraan merupakan satu majlis penuh bermakna bagi menghargai jasa dan pengorbanan seorang pendidik yang telah mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi. Pada hari ini, tanggal 13 Ramadan tahun 1447 Hijrah, berlangsungnya majlis persaraan insan yang amat kita hormati, iaitu Cikgu Ismail bin Jamhuri, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Kota, bertempat di Dewan Kota Jelasin SMK Kota. Telah disarankan oleh para pentadbir sebenarnya. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulharif bin Muhammad dari EduVite Studio ingin melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Sila cikgu perkenalkan diri. Cikgu bernama Cikgu Ismail bin Jamhuri, Kaunselor SMK Kota. Okey, soalan pertama. Apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi sepanjang 37 tahun berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling? Cikgu rasa kalau cabaran yang terbesar lah ya, yang cikgu hadapi sepanjang cikgu berkhidmat di unit bimbingan dan kaunseling ini, cikgu rasa cikgu telah diamanahkan lah sebenarnya ya oleh Tuan Pengetua, iaitu setiap pagi lah cikgu terpaksa menghimpunkan ya pelajar-pelajar di satu tempat, iaitu di tapak perhimpunan lah, di mana orang kata panggil roll call ya. Bila roll call ni maklumat-maklumat perlu disampaikan pada waktu itu. Jadi cabarannya cikgu nak himpunkan pelajar-pelajar tu sebelum 7.40. 7.40 pelajar-pelajar mesti berada di tapak perhimpunan. Jadi itulah yang cabaran cikgu hadapi lah. Okey, soalan kedua. Apakah perubahan paling ketara yang cikgu lihat dalam kalangan pelajar dahulu dan sekarang? Okeylah. Kalau perubahan ketara lah di SMK Kota lah khususnya lah ya. Cikgu rasa cikgu lihat pelajar-pelajar SMK Kota mulai hari ini cikgu nampak ianya lebih berdisiplin ya. Lebih orang kata lebih bertanggungjawab kan. Lebih memahami lah apa tugas-tugas yang diberi, dan paling penting sekali cikgu nampak pelajar-pelajar di SMK Kota ini menghormatilah guru-guru dan juga mereka sangat-sangat berdisiplin. Okey, terima kasih cikgu. Majlis ini bukan sahaja menjadi simbol perpisahan, malah menjadi lambang penghargaan atas segala usaha dan dedikasi yang telah diberikan oleh Cikgu Ismail sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Sesungguhnya, persaraan ini bukanlah penamat kepada sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada fasa kehidupan yang baharu. Semoga segala jasa dan pengorbanan Cikgu Ismail bin Jamhuri akan sentiasa dikenang dan dihargai oleh seluruh warga SMK Kota. Kami warga sekolah mengucapkan selamat bersara dan semoga terus diberikan kesihatan yang baik serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sekian laporan daripada saya Muhammad Zulharif bin Muhammad dari EduVite Studio melaporkan untuk TVPSS SMK Kota. Terima kasih dan salam sejahtera.